Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang. Okey, ini merupakan, video next daripada ChatGPT tadi, Gemini Gen. Okey, website, kelebihan Gemini Gen ni, kita boleh je nak buat dekat website Gemini Pro kan, kalau kita ada Gemini Pro yang tahunan kan, kita boleh je nak buat konten kat situ terus. Tapi kalau Sora, dia akan keluar watermark. Dekat sini kita boleh generate up video ataupun Sora tanpa watermark langsung dan kita boleh customize video tu macam mana kita nak buat. Dan kita boleh letak cameo juga kat sini. Okey, website ni kalau ikutkan penggunaan dia, dia adalah percuma. Okey, penggunaan dia adalah percuma. Cumanya apa, ah, cumanya bila percuma ni dia ada kengkangan sikitlah. Antaranya kalau kita guna yang Sora ni, kita tak boleh ambil yang 15 saat. Kita tekan sorry, kita tekan studio, studio akan keluar macam ni. Kita boleh guna image gen, speech gen, dialog gen tapi yang tu abaikan. Kita nak fokus kat video, so kita ambil video gen ni lah. So far, video gen ni, saya berbayar juga $10 sebulan, sangat murah, unlimited kredit. Dia tak guna kredit langsung buat masa sekarang ni. Anda boleh generate berlambat-lambat video yang anda nak kalau anda bayar dengan RM50 so anda boleh, eksperimen, banyak video tanpa rugi kredit langsung. Itu kelebihan. Okey, kat sini ada Sora dengan Veo. So saya tak pakai Veo, kita pakai Sora terus. Okey, dekat Sora ni dia ada model Sora 2 dan Sora 2 Pro. Sora 2 Pro ni dia ada story mode, cuma dia menggunakan 240 kredit satu video. So sangat tinggilah. So 2,000 kredit untuk $10. So agak tinggilah kalau nak buat story mode. So kita guna yang Sora 2 dah memadai. 15 saat is the best untuk kita buat affiliate ke, iklan ke, nak buat apa-apa video yang kita nak, 15 saat is the best. Kalau nak buat jenis bersambung, kena guna prompt kita tu, kita kena suruh dia pecahkan kepada 3. Dekat ChatGPT tu kan, dari prompt ni pecahkan kepada 3 scene 10 saat, 10 saat, 10 saat. Kalau nak guna yang 10 saat, free version lah. Macam saya ada yang 15 saat, saya akan terus pilih yang 15 saat. So Sora kita pilih Sora tu. Add image reference. Okey, kita tekan add image, kita masukkan gambar apa? Apa ni? Jap. Kita jap kita masukkan gambar apa? Garlic spread ni kat sini, add image. Okey, dekat sini kita letak prompt yang kita dah jana tadi. Sekejap Okey, prompt tadi tu kita masukkan dalam ni, kita boleh panjangkan sikit. Okey, kat sini kan dia ada tulis create attack cycle kan tadi disuruh buat yang 15 saat, 10 saat. So kita kena tukar daripada 10 ke 15 saat kat sini. So kita tengoklah sama ada okey ke tak. Assalamualaikum, baru dia pun buat saya lapar. Baru sabar dia. Tak payah bagi assalamualaikum lah, kita terus letak. Baru dia buat saya lapar. Garlic spread macam mana memang senang, sedap dan cepat. Sapu saja terus jadi macam roti garlic cafe. Cafe ni boleh tukar biasa. Ha, serius memang wajib ada dekat dapur. Okey, so ini adalah prompt dia lah. So ini adalah Sora. Saya saya ambil yang $10 sebulan, bermaksud saya boleh buat konten ni 5 kali terus. Tapi kalau ambil yang $15 sebulan, boleh buat 20-30 video direct terus. Dengan tanpa guna kredit langsung. Itu sebab memang itulah dia kelebihan guna Gemini Gen. Lagi satu, Gemini Gen ni kalau boleh gunalah waktu Malaysia. Maksudnya daripada pukul 6 pagi sampai pukul 9, 10 malam, 8 malam macam tu. Kalau malam, orang luar negara diorang baru bangun tau. So memang website ni kadang-kadang dia jadi jam. Jadi lambat. So sebab dan bila dah siap semua macam ni, kita dah letak image apa semua ni, kita tekan generate Visora. So dia akan ada verify dia automatic. So dia keluar macam ni. Okay, dah keluar macam ni, kita boleh generate 5. Saya akan generate 5 terus video dekat sini. 2. Okay, dia dah keluar macam ni. 3. Kredit saya tak berubah. 4 dan 5. Sebenarnya kredit ni saya beli untuk buat automasi sebenarnya, tapi tak jadi. Tapi kalau nak guna untuk view ke apa, dia akan guna kredit lah. Tapi untuk Sora so far memang free. So dia dah siapkan 5 kat sini. So kita kena tunggu sekejap lah. Dia dekat history ni. Tekan history, dia akan keluar dekat sini 5 video. 5 video. Baik, saya nak bagi tahu tau. Daripada satu prompt yang sama tu, dia akan hasilkan 5 video yang berbeza. Kadang-kadang model dia dan selalunya model dia akan jadi semuanya berbeza. Itu kelebihan dia lah. Tu kena tunggu sekejap. Okey, sementara menunggu tu, saya nak cerita dia punya plan lah. Okey, ini adalah kredit lah. Kredit ni dia tidak akan habis. Selagi tidak akan, contohlah kita ambil plan tempat lain.
Contohlah sebulan dia bagi 2,000 kredit, tak pakai burn. Yang ini tak, selagi tak habis, selagi tu dia akan stuck kat situ je. 10 selagi website ni ada lah. Tapi saya sebenarnya kredit ni tak payah beli. Kalau anda nak buat terus dalam web ni, anda terus boleh ambil kat sini plan dia. Okey, ni plan dia. Dia ada view suara tu. Maksudnya kat yang ini, kita $15 sebulan ni, kalau anda ada duit lebih, anda nak buat 20 video serentak, nak tunggu lambat, anda boleh guna ambil yang $15. Saya ambil yang $10 ni saja. Yang $10 Sora. Saya tak pakai view, saya pakai Sora je. Dia no queue. Maksudnya kelebihan dia tak perlu tunggu lama. Sebab tu saya boleh buat video yang sangat cepat. Lepas tu 5 concurrent video. Maksudnya kita boleh tekan generate Sora tadi 5 kali. Dan dia akan hasilkan 5 video serentak. Tapi yang dekat sini adalah unlimited generation. Maksudnya kalau anda nak buat 50 video pun tak ada hal. Itu kelebihan dia. Itu dah kelebihan dia lah. Buat masa sekarang Gemini Gen ni is the best bagi saya. Sebab apa? Video Sora tu yang keluar Sora, watermark tu tak ada. Dia memang hilang terus. Itu kelebihannya. Okay, saya dah cerita pasal dia punya cerita. Kat sini dia ada extend video juga, tapi extend video view 3.1 saja boleh. So saya tak akan sentuh pasal view, saya akan sentuh pasal Sora je. Sebab Sora is the best bagi saya. Kat sini ada view dan Sora, so saya akan pilih Sora lah. Pastikan kita buat 15 saat. 15 saat, kalau yang free version 10 saat je boleh. Tapi still boleh buat juga. Unlimited video free. Tapi cuma dia mungkin akan ada beratur panjang sikit lah. Letak image. Image kita letak. Okey. Okey, so kita dah letak image kat sini. Kita tunggu saja. Kalau kita nak buat lagi, kita generate je. Tapi tak boleh sebab dah 5. So, kita tengok kat history. Dia masih lagi generate. So, kena tunggu sekejap lah. Okey, saya tunggu dah lebih kurang dalam 3-4 minit lah. So, saya pause video ni. So, video ni pun dah siap. So, saya refresh sekejap. Daripada satu prompt tadi, dia dah hasilkan 5 video yang sangat berbeza dan kita boleh pilih mana satu kita nak pakai. So, yang ini salah satulah. So, saya akan buka semuanya. Garbung, bau dia pun dah buat saya lapar. Garlic spread chef Ustazah ni memang senang, sedap dan cepat. Sapu saja, terus jadi macam roti garlic cafe. Serius, memang wajib ada dekat dapur. Okey. Ini satu video. Bayangkan, ini prompt yang sama, video nombor 2. Bau dia pun dah buat saya lapar. Garlic spread chef Ustazah ni memang senang, sedap dan cepat. Sapu saja, terus jadi macam roti garlic cafe. Serius, memang wajib ada dekat dapur. Okay, ini video nombor 3 pula. Bau dia pun dah buat saya lapar. Garlic spread chef Ustazah ni memang senang, sedap dan cepat. Sapu saja, terus jadi macam roti garlic cafe. Serius, memang wajib ada dekat dapur. Okay, video nombor 4. Nampak tak ada perbezaan dekat situ? Dan anda boleh pilih mana-mana video yang anda nak guna. Kalau nak guna semua pun terpulang. Bau dia pun dah buat saya lapar. Garlic spread chef Ustazah ni memang senang, sedap dan cepat. Sapu saja, terus jadi macam roti garlic cafe. Serius, memang wajib ada dekat dapur. Bau. Okay, so far daripada banyak-banyak video tu, saya nampak yang ini is the best lah. Perasan tak? Sorry. Daripada banyak-banyak video kan, ada satu the best. So, kita dah boleh guna lah. Dan yang bestnya, tak guna kredit. Bau dia pun dah buat saya lapar. Garlic spread chef Ustazah ni memang senang, sedap dan cepat. Sapu saja, terus jadi macam roti garlic cafe. Serius, memang wajib ada dekat dapur. Yang ini dia tak bercakap. Tapi kalau anda rasa anda nak try, nak guna pun boleh. Tak ada masalah. So far nampak okey je. Cuma dia tak bercakap. Dia ada voice over sahaja. Okey lah. Ada je orang buat konten senyum-senyum. Tapi ada suara latar belakang kan. Itu je. Lepas tu download. Dia okey, video ni dalam tempoh 7 hari anda kena dah ambil download kalau anda nak pakai. Kalau anda tak ambil, dia akan delete auto benda ni. Yelah, dia dah lah bagi kita guna unlimited free apa semua. Storage lagi dia nak kena jaga. So, nak tak nak lepas 7 hari dia akan delete lah video-video ni. So, kita boleh buat video banyak lagi dekat Gemini Gen ni. Kalau anda nak guna view pun boleh terpulang. Dia ada benda-benda lain ni. Tapi saya abaikan. Sebab Sora dekat sini is the best. So dengan prompt tadi tu dah boleh buat, dengan satu prompt boleh hasilkan 5 video. Dia sendiri yang hasilkan 5 video berbeza. So kita boleh pilih mana video yang terbaik. Tadi saya perasan nombor video yang keempat tu memang cun lah.
So semoga memberi manfaat lah kalau anda seorang, contohlah seorang yang menjual takaful. So boleh je guna prompt yang sama, tulis, buat cakap depan kamera, saya ada prompt tu, gantikan saja, plan RM RM40 untuk hibah RM100,000, contoh macam tu. So dia boleh hasilkan video untuk takaful kita, ataupun kita nak jual apa, nak jual servis lain, kita jual kowe, kuku dan sebagainya, apa-apa saja yang anda nak hasilkan video, anda boleh gunakan Gemini Gen ni. So far Gemini Gen ni dia bayar sekali boleh guna banyak kali. Cuma bila guna waktu malam antara pukul 10 ke pagi tu dia agak busy sikit. Dia akan keluarkan kena error, traffic jam. Tak apa, delete saja yang traffic jam tu, boleh buat baru. Dia tak akan rugi satu kredit pun. Kredit saya ni dia terusik sikit sebab saya guna View, saya test. Lain-lain semua saya guna Sora. So kredit ni tak pakai, tak tahu bila nak pakai. Mungkin nak guna Sora tu dekat story mode ni ke, macam tu lah. Pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi dia ada story mode. Kalau kita tekan play kat sini, Sora tu Pro story mode. Kat sini kita boleh pilih satu blok tu berapa saat. Total dia boleh buat satu story tu 25 saat. Oh, panjang juga. Tapi dia ambil 240 kredit. So blok satu ni kita bagi dia prompt apa, blok dua ni kita bagi prompt apa. Nanti dia akan synchronize dan akan buat video yang best lah. Tapi saya tak pakai yang ini. Saya dah tengok orang buat, saya tak pakai. Sebab saya 15 saat dah mencukupi. 15 saat dah sangat-sangat mencukupi bagi saya. Sebab kalau kat luar sana, kalau buat video 8 saat, 9 saat, 10 saat, itu pun dah bayar berapa banyak duit dah. Nak habiskan sampai RM100-200 sebulan untuk guna kredit. Kalau kita guna salah buat, dah tak boleh nak patah balik. Sebab kredit dah pakai. So kita jadilah berhati-hati buat cheat pun tak best. Kat sini kita boleh tekan je apa kita nak. Serendah $10 sebulan. Tapi kalau rasa nak buat video banyak concurrent tu 20-30 video sekali buat, ambillah yang $15. So it's the best lah Gemini Jet ni. Semoga memberi manfaat lah video ni. Terima kasih. Kita jumpa next video. Bye-bye.